Sekejap denganmu bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku, aku tulus dan suci. Heti, kebayang-bayang taruh heti den. Pun nak kapara kerajaan sabanta. Takana lah heti ni lihat. Lalu anak lama adanya dah. Makan tak mau tambah dah. Mandi pun tak banduk dia dah. Kalau sampai salam lain dunia ni dah. Mudah-mudahan lain sampai dunia salam terima cinta dan dating. Nih, sanang hati dia nih. Geti. Yang hujan. Penyanyi lah tu ada tu. Dan jatuh cinta lah. Dekut tak dengar dia ni marabo ni tu. Nyo jantik dalam lima dia ni. Tahu tahu. Selik lagi lu. Itulah tak tersapu lah. Udah nyanyi cinta-cinta taruh sama dah. Aku tak dengar ada uning dah. Kena pilih telinga dah tu. Lepas kali dia kecil. Menyanyi tu untuk menghibur diri sannya. Panek-panek mau korang nyanyi den. Jangan terjemahan nyanyi tu sama je keadaan sedang terjadi. Dunia tu tahu bah den Ansul. Tak kamu mempilih-pilih saya tu kau tak ada salah mana den. Ya sekali lagu-lagu perjuangan lah dah. Pak kan sedang berjuang kan ni dah. Oh iya dah. Tadi pagi dah mencari TV nak dah. Aduh anak kecil dah. 2 tahun umur dah lah panik haji dah. Malah aduh anak kecil umur 2 tahun panik haji dah Ansul. Aduh sana sampai ke dia mah. Iya dah. Kecil amat Kalau ni panggil namanya panggil hajinya. Oh itu mungkin banyak pitih orang tua banyak pitih amak banyak pitih apa nyoba apa jauh tahun kau panik haji. Padu tinggal di rumah dia. Siapa mengasuh tu nyobawanya umur 2 tahun lu. Sabana Ansul. Panggilan haji tu di negara awak sadonya. Kau ancali kan negara-negara lain tak ada nak panggilan haji ni tu. Contoh salah misalnya model ulama yang Yusuf Al-Qaradawi. Itu Syekh saja yang panggil orangnya tak ni panggil Syekh Haji Yusuf tak ada dah. Di negara awak kalau dah pulang dari Makkah, tu berpanggil bagi gala haji. Itu gala otomatis nyagi orang nah. Tak ada pakai ijazah-ijazah ke dah model awak tamat kuliah. Akhirnya cuba bayang Sul. Lagi bisa pajak kacik tu pai lempar jumrah dia. Serami itu orang. Iya nak dah. Wala cara pai melempar jumrah tu. Terpijak-pijak dah orang. Menangis maki. Apalagi kabar haji tu ramai orang. Orang-orang dari Afrika kadang-kadang badannya. Sadang orang kadang san. Bisa terpijak-pijak dah. Maku nan haji tu bisanya mengarajon sadon Sul. Baik sa'i, baik tawaf, melempar jumrah, berkumpul di padang Arafah. Itu nak perlu bana. Itu kan tak mungkin anda pada 2 tahun mengarajon itu. Itu bisa-bisa saja Ansul panggil-panggil haji. Tapi secara syariatnya itu tak bisa dikatanya lah haji tu. Sabiaknya nyo tak mengarajon apa-apa nan disabut tadi dah. Oh gitu. Pasalnya Kang Sul, kalau ada dengar berita nan kurang-kurang masuk akal menurut orang, jangan satu orang mengomen. Antuk-antuk sarang. Aku le rancak namo batanyuang kaden. Sabana teragak ada dah anak panik haji dah. Dah ada pitih dong. Kalau kini lu nah 2 petihnya dah. Paling-paling enggak tahun pula dah kumpul petihnya nah. Banyak tabungan nih setahun gua bisa mendaftar nih haji. Barang kos panik haji dulu dah.
Kalau kini-kini kau nak salah dan lah habis 50 juta, lampirnya 100 khabar kai. Lebih 50 juta. Cik Dan kok dapat 3 juta pulang balik dah. 3 juta dia kansul. Ang kecil sampai liburan ke Jakarta kah? Tapi sampai naik haji ke Makkah. Untuk pesawat Sinan bara diang ang sekitar 40 hari lah di Sinan. Tu makan ang bah, minum ang bah. Anak itu deh. Antanyo lah ke Ustad. Nang sabana haji tu. Ada ndak lah jajaleh bana orang deh. Aku salah dan nyampe yang kang kah. Tapi nang kos tadi nak kada apek 3 juta dan sul.